trending dan terkini di Dagang News. Sentimen pasaran Bursa Malaysia melonjak positif susulan pemangkin daripada sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan prestasi kukuh Wall Street apabila Indeks Komposit Kuala Lumpur atau KLCI dibuka tinggi dengan jurang atau gap up sebelum ditutup meningkat 5.11 mata atau 0.32% kepada 1,618.38 mata pada Isnin. Maybank Investment Bank atau Maybank IB dalam nota teknikalnya berkata, kenaikan itu turut disokong oleh saham berwajaran besar seperti Sime Darby Group SDG, CIMB dan Tenaga Nasional atau Tenaga yang mendahului senarai kaunter meningkat. Bagaimanapun, pasaran keseluruhan kekal berhati-hati apabila jumlah kaunter rugi 544 sedikit mengatasi kaunter untung 543, mencerminkan aktiviti pengambilan untung dalam kalangan pelabur selepas kenaikan ketara minggu lalu. Sektor penjagaan kesihatan muncul sebagai peneraju kenaikan hari tersebut, didorong oleh minat belian semula terhadap kaunter sarung tangan seperti Kosan, Hartalega dan Supermax yang kini menghampiri paras rintangan utama dan berpotensi mencetuskan bullish breakout sekiranya momentum belian berterusan. Dalam senarai idea dagangan teknikal, Maybank IB menyarankan beli atau buy bagi Greatech Technology, Pavilion REIT dan PJ Bumi dengan paras henti rugi atau stop loss masing-masing pada RM1.94, RM1.67 dan RM2.39. Sasaran keuntungan atau resistance levels ditetapkan antara RM2.05 hingga RM3.27.